So hi, Assalamualaikum, Wahacume. Welcome back to Amri Zaidi Show, your favorite show ever. Yeah. So hari ini kita buat apa, Aisyah? Hari ini hari yang sangat menerujakan sebab Aisyah dengan Amri akan berbuka bersama. Tapi hari kali ini- ini berbuka yang proper. Kita akan makan dekat dalam restoran Glaze Eatery dekat Tamarin. Lepas tu kita orang tidak berdua sahaja sebab kita orang bersama fans-fans kita orang. Yes. Sebenarnya fans saya je tapi Amri curi. No. Amri Mana aku curi curi? fans saya. Dorang yang terjatuh. Ya tahu apa? Jatuh cinta dengan kau. Jatuh Itu cinta. semua. Itu semua lakonan semata-mata ya korang. So Tapi Aisyah hari ni nampak tinggi disebabkan dia pakai heels dia. sikit je inci dia ni. Nampak sangat kau yang tak cukup ketinggian. Aku tak kisah pasal ketinggian. Aku risau kau nanti tidur atas lantai lagi nanti. Jadi hari ni kita akan main beberapa permainan macam this or that. Lepas tu permainan chemistry. Nak tengok berapa banyak chemistry yang Aisyah ada bersama dengan Amri. Macam tu. Betul. Tapi kita ni tak perlukan game-game macam gitu. Kenapa kau lipat? Sebab Dah lah pakai jersey. Lepas tu lipat-lipat pula. biarlah. Oh my godness. Mengganggu kau Kau ke? tak reflect lagi Habis. pakai jersey pergi date. Habis beras kau? Tak habis beras sakit mata. Tak sakit mata. Okey je lah. Penampilan ni tidak menggambarkan pun apa-apa sebenarnya. Banyak. Tahu tak, appearance tu sangat penting. Look at me, how gorgeous. Okay, berapa per 10? Tolong rate. Cepatlah tu tak ni. Biasa je Betul aku pun. lambat datang sebab aku berusaha untuk nampak comel di depan fans-fans hari ini. Walaupun fans semua perempuan. Kalau kau nak tahu kan? Ya, aku risau percentage- lah. Apa? Aku risau sebab aku sendiri lelaki. Lebih malu lah. Kau bukan tahu malu. Percentage fans saya memang lagi banyak perempuan daripada lelaki. Lepas tu? Sebab itulah semua pergi dekat kau. Sebab itulah hari tu live aku 5k kau 11k. Buat sakit hati je. Okay, so sekarang Aisyah dah tak sabar untuk berbuka bersama diorang dan main beberapa permainan. Jadi, let's go! Okay, untuk soalan yang pertama, sebutkan nama talent AI team yang bermula daripada huruf A. Okay. Okay, dah. 1, 3. Amri. Okay, untuk soalan yang kedua, Okay. keluar atau tidur? Keluar atau tidur? Okay. Keluar atau tidur? Okay. 1, 2, 3. Keluar. Okay. Soalan yang ketiga, pagi atau malam? 1, 2, 3. Malam. Stop copy. Soalan keempat, Okay. kereta atau motor? Okay. 1, 2, 3. Kereta. Alah, soalan ni easy lah. Okay, yang kelima. Ni special sikit Okay. Chat, chatting or calling? I know this. Okay, 1, 2, 3. Call. Okay, yang keenam, fancy dinner date or movie date? Apa? Movie date. Movie date. Oh, okay. Okay, 1, 2, 3. Movie date. Okay, yang ketujuh, silly joke or deep talk? Silly joke Or or TikTok? TikTok. TikTok. Deep TikTok. Okay. Alamak, dua-dua aku suka. Macam mana? Okay. Okay. Dah? betul-betul. Okay. Ready? 1, 2, 3. Silly joke. Oh. Oh, suka TikTok. Okay. Okay, seterusnya. Okay, soalan seterusnya, matching outfit or casual look? Okay. Okay, 1, 2, 3. Matching.
surprise gift or surprise date? Okay. 1, 2, 3. Surprise date. Okay. Hah? Apa? Surprise date. Oh yeah. Okay, last untuk chemistry challenge. Sneakers or sandal? Apa? Sneakers or sandal? Oh, yang ni kita orang berbeza. Okay. Okay, 1, 2, 3. Sandal. Kau sneakers kan? Mana ada? Kau tak? Kau pakai kasut. Mem ini yang pakai sebab ada. Bunga. Seterusnya kita ada game lagi satu selepas berbuka. Ini berbuka pertama yang proper dengan Amri. Kalau tak salahnya kita orang selalu berbuka last minute. Berbuka dalam kereta. Afiq punya Amri apa pakai jersey pergi berbuka. Kenapa ya mesti ni? Kita nak bertema pun. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Wow. Ni kita orang punya kawan-kawan. Okey, dah masuk, dah debut. Saya makan chicken chop beras buttermilk. Ni sibuk je. Sama-sama dengan aku. Kenapa? Makan. Jangan kacau dia. Macam mau request sesuatu boleh tak? Boleh kan tak? Boleh? Betul boleh? Betul? Betul. Pegang mic kau. Betul boleh? Dia bukan siapa? Betul lah kau mesti buat ah? Okey. Mesti buat ah? Janganlah libatkan ramai orang. Oh nak, aku nak libatkan siapa-siapa. Aku mau request kau suap aku. Pelotok. Mana Kau mesti boleh? buat lah, kau tadi cakap. Tak boleh. Kenapa? Aku tak suap. Mana boleh suap orang lelaki lah. Tak elok. Boleh lah. Kau anggap jalan aku bapak kau. Tak asal pakcik tua gatal. Mana boleh? Tadi bilang boleh ke? Cimi tengok Cimi, dia nak Aisyah suap dia. Tadi dia cakap boleh. Gatal. Kongsi straw tak boleh. Tak boleh. Kau belasai aku suruh main. Cakap macam sorang-sorang dalam restoran. So basically ini game pasal, dengar tak? Okay, telepati. So telepati ni sama ada, soalan dia akan macam sama ada Amri, pilihan dia Amri atau Echa. Okay. So Echa pimpong dia yang merah. So kalau soalan tu kiranya tuju kat Echa, jawapannya tuju kat Echa, so angkat merah. So kita orang nak bagi siapa? Amri atau Aisyah. Betul. Contohnya soalannya siapa yang Antara Aisyah siapa paling kuat cemburu? macam tu. Okay. Amri. Ini Okay. perkahwin, ni game orang kahwin ni. Orang ni galak. Sabar je. Siapakah yang mulakan perbualan antara korang berdua? Okay. Jap. Dengar tak? Aku tak ingat lah weh. Aku ni ingat. Okay, ingat dulu. Okay, 1, 2, 3. Oh. Mau explain kan? Boleh. Aku yang keluar tegur sebab time tu aku mau bagi surat dengan dia. Itu first conversation. Oh ya, alah. Time tu aku nak pernah tegur dia dari hari pertama sampai Daripada KP kau tak pernah tegur. aku langsung dah tegur dia. Sampai yang time bagi surat tu aku bagi tahu sebab aku bagi tahu semua orang benda yang sama. Ditipu semua Tapi yang terakhir aku bagi tahu dia. And then terakhir kali tu aku bagi tahu dia, aku Dan tulis nama betul-betul dia. kau bagi aku. Aku tulis nama dia.
Ingat surat tu. Okay. Betul. Tapi benda betul. Ya. Jawapan bersama betul lah tu. Betul. Alright. Siapakah yang selalu ajak buat konten? Okay. 1, 2, 3. Okay. Suka menekan-nekan. Ada explanation ke? No. Explanation dia adalah Aisyah rasa pressure untuk naikkan partnership. So Aisyah rasa macam nak kena buat konten. InsyaAllah nanti Aisyah boleh on. Okay. Sebab tu energi kau tak sepenuhnya, kau tahu kan? Kenapa pula? Sebab kau rasa pressure. Ya, betul. Aku tak enjoy. Okay. Oh, Tapi sekarang okey sudah lah. sebab ada kau. Lebih je. Okay, let's go. Let's go. Siapakah yang paling garang? Okay. 1, 2, 3. You are? Masing-masing mengaku diri sendiri. Explanation. Rasanya masing-masing ada garang masing-masing kot. Macam tu. Kalau Aisyah macam garang, kalau macam dia lebih main-main, Aisyah yang garang. Kalau Aisyah main-main, dia garang macam tu. Balance lah, balance. Betul. Complete each other. Sebab dia rasa kadang diri dia betul, padahal salah. Kau yang selalu salah. So aku perlu Tak, jadi dia rasa, kadang-kadang dia rasa dia selalu betul, sebenarnya dia pun salah juga. Siapakah yang paling ego? Okay. Okay. 1, 2, 3. Kau sumpah kau ego. Engkau. Kau selalu rasa kau betul. kalau aku bagi pendapat, Kalau aku bagi pendapat pun kau tak dengar. Yalah. Lepas tu ego tu nak nampak dalam diri kau sendiri. cakap orang lain ego, padahal kau yang ego. Ego tu orang lain yang nampak. Ya, aku pun nampak ego kat kau. Okay, Soalan tu memecah belahkan sebenarnya. Kami okey je sebenarnya. Masing-masing ego. Siapakah yang paling manja? Okay. 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 1, 2, 3. Kau manja ke? Tanya, kenapa tanya aku, tanya dorang. Tak soalannya kat kau. Ayalah. Aku okay. Ini- Okay, explanation. Aku dulu. Kau explain diri kau. Kenapa kau rasa kau manja? Sebab ramai orang cakap. Okay, kalau kau orang cakap? Kalau bukan orang cakap, aku pun rasa. Oh ya? Sebab mama aku bagi tahu. Ya, manja dengan aku lah. Manja ke tak? Tak kan? Ni soalan partnership. Kalau kau Tapi bawa boleh kau, je. memang Tapi kau manja. Korang berdua. Ulanglah kalau gitu. Ulang balik. Kalau tak dalam partnership, Orang tahulah sudah jawapan dia kalau gitu. kalau tak dalam kalau tak Explanation je lah. tak kalau tak dalam partnership, aku tak manja. Aku tak manja dengan keluarga aku tak. Aku nonchalant. Itu urusan kau lah. Tapi kalau dengan kau, aku kalau dalam partnership aku rasa aku lah yang manja. Kalau aku rasa aku dalam partnership, Ambil jawab. Kau rasa kau manja juga? Sama aja, sama. Oh, ya? Kau rasa kau manja? Sebab Kau tak manja si air tadi. Siapakah yang kuat merajuk? Okay. jap. Okay. Okay. Lamanya. Tak tahu lah betul ke tak. Okay. 1, 2, 3. Oh, alright. Sebab dia annoying sangat. Masa dia buat aku terasa banyak kali. Nah itu untuk sebenarnya aku buat begitu sebenarnya untuk biasakan diri dia. Maksud? So kalau aku buat awal-awal ni macam aku buat gitu kan, dia selesa dengan aku bagi dia selesa dengan apa yang aku bagi, lemah lembut gitu apa semua. Nanti kalau bila aku buat itu takut dia shock. Faham? So aku kasih tunjuk awal-awal supaya dia boleh adapt benda tu. Banyaklah kau. Terasa, memang dia terasa. Ada satu kali itu hari itu dia merajuk dengan aku. Tapi nak pernah Yang cerita malam lah. tu ke? Yang kau malam tu ke yang mana? Yang kita pas beli barang. Mana? Yang kita beli barang dekat untuk memasak. Ui, gaduh juga. Oh ya. Ya. Siapakah yang selalu ajak keluar? 1, 2, 3. Dia lah sama-sama je lah. Sama-sama. Kadang macam
Sebab aku pernah bagi tahu dia, kalau aku nak bawa, kenapa kau nak bawa? Benda tu perlu saling ni kan. Saling ajak lah. Saling ajak. Faham, Sebab lagi. kalau aku dah ajak, kau perlu ada rasa rasa kau yang ajak gitu kan. Ya dia degil. Padahal saya cakap kalau nak keluar mesti lelaki ajak, bukan perempuan yang ajak. Sampai bila kan? Sampai selama mana kau lelaki, selagi itulah kau ajak. No, itu bukan tanggungjawab lelaki lah untuk ajak-ajak. Tengok. Ih, mana ada macam tu? Betul, lelaki dia gentleman. First move. Bentang-bentang semua perempuan di sini. Jangan sampai aku panggil uncle. Maaf. Siapakah yang paling susah nak mengaku salah? Okay, 1, 2, 3. Awal-awal lagi aku peduli lah. Dia Kau pusing. dia dah pernah mengaku salah dia pun. Padahal dia Kau salah. pernah mengaku salah kau? Oh, adalah juga. Adalah juga hari tu pernah dia Aisyah yang salah tapi dia minta maaf. So, okay Aisyah lah. Tapi sebab aku betul, macam mana aku nak mengaku salah kalau aku betul? Lepas tu yang tentukan dia betul tu diri dia sendiri. Itu permasalahan terbesar time tu. Siapakah yang paling caring bila salah seorang tengah down? Okay. Tu pimpong kau tulis bagus. Okay, 1, 2, 3. Baru pusing. Dia lah. Bagi Aisyah dia sangat bagus dalam read the room. Dia tahu bila situasi dia tengah tak elok, so dia akan call saya tanya, okey kau macam tu. Sebab tu barulah kita orang bergaduh macam aku rasa aku down lah. So dia kata okey je lah macam tu. Sebab tiada orang lain yang boleh buat benda tu selain aku. Maksudnya untuk permasalahan yang aku hadapi dengan dia tu hanya aku yang boleh buat. Hanya aku yang boleh. Tak kau orang lain pula nak bujuk Ada orang lain yang Betul, perlu betul. di- Saya tanggungjawab ambil lah. Okay, terima kasih lah. Janganlah blushing. Okay. Ya, siapakah yang paling banyak cakap? Bila korang berdua, siapa yang paling banyak cakap? Okay. 1, 2, 3. Bising dia ya Allah. Tuhan dia tahu. Korang lagi banyak cakap. Dia pun banyak cakap lah masalah. Masalahnya kalau Aisyah tengah drive kan, nanti dia ulang benda sama je. Masa aku serabut. Lepas dia kata, taklah kau senyap sangat dalam kereta tak nak bercakap. Memang dia tak nak bercakap. Masa dia pas-pas orang bercakap. Poin yang aku mau bagi tahu dari situ adalah dia macam gini, untuk kita cari partner yang selesa, kau bayangkan kau perlu drive 8 jam. Tapi dalam masa 8 jam tu kau hanya berdiam diri. Kau tidak berkomunikasi pun dengan pasangan kau. Masalahnya bukan 8 Keselesaan jam, kan? datang dari mana? Tak, poin dia di situ. Tak Faham sampai kau tengok? sejam pun. Tengok poin ni pun dia dah setuju Tak masalahnya. sampai sejam pun. So, kau Iya, orang- faham. orang Tapi- bising. Sakit otak aku. Tengok. Dia rasa diri dia betul. Lepas tu dia rasa aduh. Siapakah yang paling sweet tanpa korang sedar? Sweet. Okay, 1, 2, 3. Sebab aku rasa dia aja nampak. Aku sweet kan? Agak lah. Dia tak sweet dari segi ayat, tapi dia sweet dari segi perbuatan. Perbuatan, by action. Kau tak perasan kot kau macam tu? Kau macam mana? Act of service lah. Kan? Aku tak sweet. Siapakah yang sebenarnya lagi pemalu? Okay. Okay. Okay, 1, 2, 3. Oh, ya. Dia tak tahu malu. Kemaluan dia tak ada. Semua orang dia tegur, pening kepala. Setiap kali pergi mamak kan, dia ngorek mamak tu. Dia flirt. Aku tak tahu apa dia suka sangat Mesra lah, mesra lah. Okay. Bila korang bergaduh, siapakah yang selalu mengalah? Antara korang berdua. Siapa yang selalu mengalah? 1, 2, 3. Oh, gentle lah. Sebab dia kalau kau harap dia yang mengalah memang tidak akan. Itu salah satu keajaiban dunia kalau berlaku. So memang tidak akan. Memang aku yang akan perlu mengalah. Siapakah yang paling matured antara korang berdua? Okay. Ini semua orang tahu lah. Soalan ni tak perlu sebenarnya. Soalan bonus. Okay. 1, 2, 3. Kita tahu dia kalah. Kita punya matang berbeza.
beza lah. Aku matang hal ni, kau matang hal tu. Dia macam mana kalau off camera mungkin aku lebih matang. Aku perlu lebih matang. Oh Kalau off camera. Tapi kalau kalau on camera, kau tu dah tua ke lah. kalau on camera aku nak mau menampakkan yang diri aku sangat matang. Aku takut bosan. pergaulan, satu pergaulan. Takut bila orang nampak aku matang. Aku takut pergaulan kami terbatas. Takut dia hormat atau macam mana. Aku tak suka benda tu. Pada pendapat korang, siapakah yang akan jatuh cinta dulu? Okay. Okay, dah fikir? Aha. Okay. 1, 2, 3. Tidak Oh sebab my kami God. sekarang dalam fasa mengenali, dalam fasa kenal hati diri masing-masing. So untuk jatuh cinta tu mungkin kita tidak tahu suratan takdir, kita tidak tahu apa yang Tuhan akan gerakkan dalam hati kita. Hati kan berbolak-balik kan. So setiap masa ada situasi, ada sesuatu yang akan berlaku. Kita tidak tahu. So buat masa ni untuk isu pekerjaan atau macam mana, mungkin kami ke arah yang profesional lah. Ya, betul. Terus macam tu in one lah, profesional dalam tu Mengenal sweet. hati. Faham? Okay. Okay, tu je soalan dia. Okay, Okay, done. Ya ke Amri takkan jatuh cinta dengan saya? Buat masa ni lah. Ya. Amri kan cuma bosan dengan orang. No, kalau dia begini. Bila jatuh cinta, kau akan masuk ke alam percintaan. Bila kau masuk ke alam percintaan, benda itu tidak sure tau. Tidak tahu lagi pengakhiran macam mana. Tapi kan macam kau cakap kan, kau kan selalu cakap kan, suka tu ada macam cara. Ya, betul. Bagi aku kan, sayang pun ada macam cara. Betul, kita boleh suka orang banyak jenis. Sayang pun banyak jenis. Kadang-kadang orang confuse sayang sayang apa. Sebab tu aku rasa selalu berlaku kes curang. Kau faham tak? Sebab orang tak boleh nak bezakan sayang yang sayang apa. Tapi sayang tu boleh beralih juga. Sama juga. Macam kau sayang dia sebagai kawan, dia akan boleh beralih kepada sayang kepada pasangan. Gitu. So sebenarnya semua tu dari diri sendiri. Curang tu pilihan. Betul? Wow, mesti aku dengan lelaki cakap betul. Sebab dia yang memilih Ya tu? untuk curang, iya kan? Kalau dia tahu dia perlu setia, dia sudah. Kau nak tak, kau kalau mau buat sesuatu kau perlu ada tujuan. Betul? So orang yang curang ni adalah orang yang tiada tujuan. Betul. Agak lah. Yalah kalau dia ada tujuan, kenapa dia boleh curang? Itulah tujuan dia. Tujuan dia untuk halalkan, lepas itu curang. Kalau dia betul-betul dia mau tujukan kepada perempuan tu untuk dia jadi seorang suami yang bagus, kenapa dia boleh curang? So tujuan dia sudah berubah. Betul? Yes, so sekarang sesi pemberian hadiah pula. So let's go. Okay, so sekarang kita unboxing hadiah. So ini basically hadiah ni. Gendik molek dah budak ni. So basically hadiah ni daripada brand Aisyam dengan dari group tu. Kita buat kutipan lah. Kita orang tak sangka sambutan Aisyam terhadap korang, Aisyam Blender terhadap korang sangat luar biasa lah orang cakap. Kita orang kutip dalam 10 hari je kan? 10 hari. Tapi macam banyak lah juga. So Ah. kita tak expect. Hampir Kita orang boleh sampai. luar jangkaan lah kan? So kita orang macam expect macam kita orang pergi best. 3 kali ganda Tiga rasanya kali ganda lah. Macam memang hari amazing hari lah. terakhir tu memang like diorang kau-kau lah. Terima kasih. Penghargaan untuk korang berdua lah. Oh, Ada kek ke? Ada. Tapi tak sedih. Bagi unboxing. aku nak boleh lah baca-baca dia. Aku cepat touching. Mana? Tak sedih-sedih pun. Aisyah nak Tak tengok. ada sedih pun. Aisyah nak tengok Oh, Amri tidak nangis. sedih? Alah baru nak tengok dia nangis dia belum Tak pun. Tak sedih pun. Dia tak sedih. Don't give up, bro. We believe in you. So cute. Thank you. Okay, kita ikat. Wow. Tadi dia cakap lagi. Oh ya? Dia buat sampel dia je nak buat. Christian kan? Kita orang tak tahu lah. Itu seketar. Kita orang pilih je yang mana. No, it's okay. I will love it. Love it. Wow, pandai. I love ketiak punya bag. Thank you. Wow. Okay. Dia tak ada whisky lagi.
Vietnamese juga. Tapi tak apa, nanti akan ada. Okay. Oh, okay. Unboxing. Buka. Dia lagi. Betul ke kaki dia ni? Betul mungkin. Nike kipas. Ini kami panggil Nike kipas. Kalau dekat Sabah kan panggil Nike kipas. Kenapa? Ni kipas dalam dia. Ni korang tanya siapa? Mana aku tahu. Rahsia. Mustahil ini untuk kau. Sebab Sofia perempuan. Sofia What is this? Oh, saya sampur raya. Sebab Aisyah suka pakai abaya. Oh, So, we abaya ke? Yes. Oh my goodness. Abaya. Terima kasih. Sekarang? ini abaya. Ya. A baby. Wow. Oh my god, banyaknya. Baju? Is it? Dah kalau orang bagi memang aku suka aja. Ini untuk Echa nih aku rasa, dia bukan warna aku nih. Border di sini sempadan. So maksudnya kita perlu sempadankan kita punya Ya, betul. hubungan. Jangan call dah. Oh, kau yang call aku. Thank you. Aku tunggu ini apa nih? Surat yang kedua. Espresso. Siapa punya? Wih. Siapa punya? Wow. Dan sebab Aisyah sebelum ni konten dia selalu beli kat orang. Korang. Dan pergi tempat sama yang Aisyah pergi. Ah. Dan juga Alah. orang sama. Oh yes. Ah, Abang tu Yang pilihkan ni pun orang Dia. sama. Dia yang recommend. Ni kosong ke? Oh, ada. Dear Aisha, may your success be louder than your pain, doubts, and struggle. We pray the life you are building is everything you once cried for. Keep going, you got this. Oh, that's so cute. Is this lipstick? Harap-harap lah jangan merah menyala. Aku penat lah tengok dia punya bibir. Wow, kau tengok bibir aku. Macam lampu isyarat. Oh, pandainya pilih colour. Wah, Aisyah suka colour ni. Ya, sama dengan yang Aisyah pakai sekarang. Abang tu yang pilih. Ya. Apa tu memang Lepas tu dia cakap hari tu Aisyah datang dengan boyfriend. dia macam tu kita orang macam Lepas tu dia tanya kita orang, boyfriend Aisyah tu orang Sabah Bang kau lebih ya. Mesti dia cakap, cari lain lah. Cari lain lah. Dia suruh cari lain sebab dia mau aku. Kan bang? Kan? tak, dia cakap dia suka personality Aisyah. Oh ya? Dia cakap Aisyah such a honest person. Macam tu lah. How he know? Yang tahu je tahu. Dah payahlah bang. Yang tahu je tahu bang. Boleh sebutkan Ini Oh my god. boleh sebutkan. Oh my Dia god. buat sendiri tau. Ni semua buat sendiri. Buat sendiri, credit by. tak ada yang beli Yang ni kita orang buat kita. Pandainya pilih gambar saya. Of course. Kau buat berlakon. Ni semua buat sendiri. Tak ada Wow. Cantik. So good. Wow. Siapa buat ni? Kalau yang bukit tu, Cina buat. Dua-dua. Cina buat bukit. Kalau yang ni, Oh, painted. yang Polaroid tapal-tapal ni, Arti dengan Najas. Buat dalam kereta tau. Kita orang orang datang. Kita orang sementara kita orang buat yang kereta. Wow. Yang tak sempat nak bagi. Rashid ni besar. Rashid cik Wah, tu banyak. comel. Mesti Amri suka dia macam ni. Boleh baca. Okay, cepat. Kau baca dulu. Is it sama? Oh sama. Okay, So okay. kita bagi-bagi lah kalau gitu. Okay.
Life is a journey. Enjoy every step of the process. Kau pernah baca ni? Progress is not about speed, it's about consistency. If you keep moving, you will reach the shoulder. Ini bukan live ini bukan live. The struggle. The struggle is part of the journey. Everyone goes through it. Keep going and don't give up. Bunga. Betul? Apa kau ni? Tulis pula gini. Sedih lah. Sekejap, before tu ada hadiah lagi yang tadi. Yang ni meci-meci. Oh ya ke? Saya ya. Gatal sudah. Meci-meci. Saya ingat ambil. Tapi tak ada bateri. Oh. So it's Ada generator di rumah. Tapi nanti besar. Wah, lu dia mau pakai. Apa yang kecil agaknya. Allah. Pakai di kaki lah. Wow. Thank you. Nanti kami akan pakai, okay? Tapi Aisyah punya hidup. Ambil ni duk. Hidup lah. Dia kena tekan. Oh. Punya lah sebab kita tak pergi. Itulah. Ish, last but not least, Amri, Aisyah boleh baca dulu. Okay. Ambil baca dulu. Benda yang sama je. Oh sama? Jadi tahu kan macam aku live, lepas tu ini komen-komen yang terlepas. Tapi dia datang yang ini yang tak boleh lepaskan. Tapi pantun special tau sebab pakai otak sendiri ya. Oh ya. Hai Amriku, hopefully awak happy dan terima pemberian tak seberapa daripada. Oh, lebih lah. Lebih lah. Okey lah ni, dia lebih sudah sebenarnya. Aisyah pantun. Masuk AIT mencari rezeki, walau dikecam tetap menyala. Impian dikejar, usaha tak henti. InsyaAllah one day Aisyah akan berjaya. Terima kasih. Amin. Nah, So, thank you so much untuk semuanya. Aku tak tahu macam mana mau balas jasa baik kamu. Sebab aku pun sebenarnya aku baru dalam bidang ni, dalam hal ni. So aku tak pernah lagi dapat penghargaan atau ya penghargaan untuk orang hargai aku. Aku rasa macam ini sesuatu yang baik yang hadir dalam hidup aku. sudah? Aisyah pernah cakap terima kasih banyak sebab support Aisyah. Dan sorry lah kalau banyak kekurangan dari pihak kita orang. Tak boleh nak sajikan konten yang luar jangkaan ke luar kotak ke macam tu. Tapi Aisyah harap korang enjoy semana yang kita orang mampu sajikan untuk korang. Sudah? Wah, what is that? Ada lagi? Mata? Amri lah. Sebenarnya best sebab Amri first time First time dan baru dalam AIP. So ini untuk ni untuk Amri. Apa ni? Luahan hati kan ni? Okay, ni ada surprise sikit. Buka getah. Gitu. Okay. Macam sekolah menengah aku dulu. Dulu orang, aku jujur dengan kamu, dulu ada orang on keras dengan aku, serius. Dia selalu macam setiap apa yang berlaku antara aku dengan dia tu, dia selalu tulis dalam novel dia. Diary, betul. Yang ni bukan plan tau. Ni memang tak sengaja. Oh, memang tak sengaja terbalik je. Okey lah, okey je. Dia dah lah tempat buat daripada belakang. Lepas ni buat time kat kereta juga ni. Itu jadi bengong sikit. So basically Ni daripada Aisyah plan untuk korang berdua juga. Tapi mungkin kita bagi dekat Amri sebab dia kita bagi dia baca. So macam setiap kali kalau rasa down tu boleh lah dia baca. Lepas tu kamu tahu Echa cakap apa? Yang aku rampas kamu dari dia. Nampak lagi buku ni pergi tempat Aisyah aku. marah sebab yang waktu kita live tu dia 11k, Aisyah 5k kan. Ah, Aisyah marah so macam kenapa ramai tu tiba apa ramai. Rampas pun.
Wow. Allah, gambar masam ni pun ada. Banyak answer yang kau tunggu tadi. Ambil je lah ini. Kan sama-sama pantai tu. Ini aku ada dalam telefon. Terima kasih. Thank you.